Halo boh, rata-rata oyak tak ada tubik kren batai hok baru untuk lori 3 teh. Siapa oyak tak ada? Hok ni, kren batai je nama hewa hok baru masuk pasaran tak lama. Kuning memang warna corporate untuk hewa lah. Kren ni kita panggil dia model HST 3.2 sebab kren ni dia boleh ambil 3.2 teh pada jarak 2.5 meter. Kren ni dia amat sesuai untuk lori 3 teh seperti lori ini. MPR 155 dan bodi kayu belakang panjang 18 kaki. Kren hot ni dia agak beza sikit sebab kaki dia pakai hidrolik. Dia bukan tarik manual. Kalau kren besar saja yang pakai hidrolik, tapi model ni memang dia main sekali dengan hidrolik tu. Ni control panel dia lah. Untuk perbezaan kren lipat dengan kren batai ialah kalau kren batai kita sipai macam mana pun dia akan jolos batai juga. Lepas tu dia ada satu wire rope dengan ada satu penyangkut. Kren model ni dia boleh tubik paling panjang 8.1 meter. Kalau kita tubik habis, dia boleh ambil seberat 900 kilo. Untuk pasaran ada kren batai dengan kren lipat. Bidai kijau yang berlainan akan pilih jenis kren yang berlainan. Ada yang sesuai dengan kren batai, ada yang sesuai dengan kren lipat. Sekian, terima kasih.